kita masuk topik pertama kita, pemetaan pasaran dinamik yen. Kenapa dinamik ni penting dalam mapping? Tak nampak? Bila anda cerita dekat sini tadi, kalau ini menjadi lekuk 3, yen dinamik, lukisan anda semua lain. Ini akan jadi 1, 2. Dan anda sedang extendkan lekuk 3 dekat situ. Ini akan jadi 1, 2. Ini jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Bila lukis macam ni cerita lain. Tu yen dinamik. Nampak? Semuanya berkenaan dengan apa yang extend. Jadi dalam kes yen dinamik, kita menyangkakan bahawa yen pair akan extend. Dan semua ni membentuk sistem pengagihan yang kita guna pakai. Di mana kita dah lihat kepada korelasi instrumen. Kita akan ulang kaji balik nanti pada jam 7.30 nanti. 7.30, 6.30 nanti. Kita akan lihat kepada sasaran Fibonacci untuk nak tahu adakah struktur dia lengkap ke, tak lengkap ke, dan jumlah siri struktur di mana terdapat perbezaan di antara kolektif dan impasif. Dan bila melihat korelasi, pastikan anda faham terdapat 2 jenis korelasi biarpun instrumen berkenaan dalam kumpulan yang sama, iaitu dalam first dimension sama lekuk sama arah, second dimension sama lekuk lain arah. Itu boleh terbentuk, tapi jumlah lekuk dia akan sama. Jadi untuk dinamik pasaran ni adalah faktor yang menggerakkan pasaran semasa. Jadi kalau kita katakan fundamental tengah gerak, kalau malam ni apa-apa pun kedua-duanya news, bukan faktor fundamental. Faham? Kecuali gencatan senjata Iran punya 2 juta tu boleh. Itu faktor fundamental, bukan faktor sentimen. Sebab lanskap perkapalan dunia bertukar. Polisi insurans, polisi syarikat terpaksa bertukar bagi siapa yang lalu, termasuklah Malaysia. Faham tak? Mula-mula ni bolehlah seronok kan, lalu yang tu tak kena pau kan. Tapi selepas ni mungkinlah ada special rate untuk Malaysia. Instead of 2 juta, dia akan dapat special rate. Mungkinlah, tak tahulah. Okey. Jadi apakah tema ataupun faktor yang menggerakkan pasaran? Kecairan itu US dollar. Sentimen itu adalah yen. Simple. Trump nak bagi kontrak buat tol dekat Hormuz. Tak ada. Iran, dia macam ni. Iran simple je. Kalau dia nak buka Selat Hormuz tu semua, tanpa kenakan 2 juta tu boleh. Tapi US kena bagi ganti rugi sebanyak few billion kepada Iran ke atas kemusnahan serta kerugian ekonomi sebelum ni. Itu adalah yang dibincangkan sebelum ni. Sekatan ekonomi serta serangan yang berlaku, perang 12 hari dan juga perang kali ni. Jadi dia tahu dia takkan dapat bayaran tu. So dia kenakanlah tol. Tu dia. Saya nampak Trump ni macam kena sabotaj tau. Faham? Semua rancangan dia, termasuklah yang Isfahan, dikatakan bahawa dia orang bina airport rahsia tu. Tiba-tiba ada yang search
search and rescue operation. Dan dekat kawasan tu menyebabkan Iran menjumpai airport tu, landasan kapal terbang tu yang orang bina dekat Isfahan untuk kalau itu berjaya bawa keluar, mungkin US punya rancangan untuk menghentikan perang berjaya. Dia kata tak payahlah, Iran dah tak ada nuklear. Isfahan tu dilaporkan tempat simpanan nuklear yang diperkaya, enriched nuclear materials Iran, dekat kawasan tu. Itu yang menarik. Okay, now apa kita buat? Kita bahagikan dalam kumpulan-kumpulan dia. Try buat dia macam ni. Kalau nak lebih sikit, anda buat macam ni. Bagi mereka yang nak lebih sikit, okey. Ini saya pernah tunjukkan dulu, but saya tunjukkan sekali lagi lah. Okay, full ni anda akan ada ETF, sektor ETF. Saya boleh tanda XM jadi kita. Anda tahu saya memang updatekan benda ni kan? ETF, tapi bukan untuk yang free. Okay, dalam sektor ETF ni, anda akan ada pecahan. Contohnya XLK. Letaklah bawah tu ada satu ataupun dua syarikat. XLE Energy, satu ataupun dua syarikat. Dan seterusnya XL apa lagi? XLL ni lah. Semua XLX apa XLM apa semua ni lah. Dalam nota pergi cek. Saya dah letak pun nama syarikat, nak tengok. Semua tu consumer discretionary semua tu lah. Ada syarikat-syarikat dia. Anda tengok malam ni, adakah consumer discretionary ke yang berjalan, ataupun anda tengok tech yang jalan? Kedua tu sentimen. But kalau anda nampak banking yang jalan, itu fundamental, itu US dollar. Sekali lagi saya sebut, itu tak ada, instrumen dua tu tak ada dekat XM, tapi ada dekat investing.com. Anda try tengok ni. Kalau anda nampak XLF, ini financial. Kalau financial yang disokong tiba-tiba naik, US dollar lemah. Ini kalau itu berlaku. Okay. Kalau ini berlaku, dolar lemah. Pada masa yang sama, dolar lemah. Dan ini lengkap lekuk dua dia. Dekat H1 pada malam nanti buka, sekarang dia berlubang, dia tak jalan. Sebabnya ini buka cuma pada waktu open market. Ini sekarang tak jalan. Buka. Lepas tu anda ada XLK Tech. XLK Tech. Ni lebih kepada sentimen. Ni lebih sentimen. Yang atas ni financial. Ni lebih kepada fundamental. Sama je rupa dia. Tengoklah mana yang lebih ada momentum. Dan satu lagi adalah ni apa, consumer discretionary. Ni XLY. Okay. XLY. Ini sentimen. Dua ni sentimen. Ini adalah anda basically nak tengok next US dollar. Ini anda nak buat lekuk tiga, itu yen, itu yen. Itu beza dia. Kalau ini memang dah bottom dan ini memulakan lekuk tiga, dan kita dalam yen dynamic.
Itu beza dia. But kalau kita nampak di sini slow 3, 4, 5, 1. Sebaliknya dekat sini adalah macam ni. Adalah 1, 2, 1, 2, pecut. Anda buat macam ni, 3. Itu US dollar. Kalau dia terus pecut daripada sini, 3, 1, 2, 1, 2, ini 3. Itu yen. Itu yen. Di sini pun nampak, dan anda kena pecahkan ya. Kalau financial yang jalan, itu US dollar. Berbanding dengan lain-lain. Anda pun nampak bank punya saham meletup dan lain-lain. Ataupun ke atas, ke bawah lah. Dua-dua boleh. Ambil nota ni. Saya tak pernah kongsi benda ni. Setiap sesi mengenai pemetaan dan juga dinamik, saya akan tambah info yang tak ada dalam nota. Saya faham kalau anda semua senyap dan tapi tanya soalan. Faham logik di sebalik lukisan kita. Kita jadikan ini 1, 2, 1, 3 of 3. Manakala sini 1, 2, 3 of 1. Ada beza dia. Ataupun kalau dia terus ke atas 3 of 5. Kalau anda nak extendkan lagi, kecilkan fractal. Dan ada sebab untuk anda extendkan. Jangan suka-suka je. Jadi itu yen. Yen. Itu US dollar. Jadi dalam ini tadi, tapi tulis dahulu. Kalau tak faham, tanya bila anda rujuk balik dan cuba nak ni. Sebab kita lukis dekat chart is. Tu beza dia. Bukannya kita seronok-seronok sebut dia. Jadi nota je. Tak. Kita applykan dia. Anda sedang tengok apa? Anda sedang tengok yen dynamic. Jadi XLY buat apa? XLK buat apa? XLF buat apa? XLF akan sideway. Naiklah, tapi dia tak adalah 3 of 3. Dia akan habiskan 5 ataupun 1. Nampak? Sebab tu saya agak tak, saya tak tengok fear indicator, fear index macam VIX. Boleh pakai, bukan saya kata dia salah. Tapi yang anda tengok tu futures, options, saya nak kata, dia akan dipengaruhi oleh faktor masa. Bila anda melihat kepada option ni, dia ada pengaruh masa. Instead of tengok VIX daripada sudut bacaan dia, ada tengok level dia. Maksudnya support resistance. Itu lebih, ataupun pivot ataupun Fibo. Itu lebih relevan berbanding kalau anda kata atas 20, atas 50, bawah 30 or whatever. Itu akan berubah over time. Okay. Yang penting tadi adalah kepada indeks equity, sektor dan juga bellwether. Dalam dinamik yen, kita akan pastikan yen pair serta indeks sedang trending. Itu yang kita buat dalam yen dynamic. Sama ada trending ke atas untuk yen pair, itu adalah negatif yen, di mana anda akan dapati indeks dan juga yen pair selari pergerakan dia. Manakala dalam positif yen, yen pair jatuh, kita akan dapati indeks akan selari dengan dia ke bawah. Dan lain-lain dia punya itu adalah dekat situ. Kaedah pemetaan dinamik yen dinamik adalah sama ada kita extendkan lekuk 1
tengok indeks equity, mana yang jadi kita punya rujukan utama lah. Semua tak nampak. Anda tengok Dow Jones. Itu. Alright. Jadi kita berhenti sekejap. Kalau ada soalan, simpan. Kita akan bincangkan kembali nanti sekitar jam 6 lebih. Jadi jangan ke mana-mana. Kita akan sambung. Ada dua lagi topik, iaitu pemetaan pasaran dinamik dolar dan tetap serta untuk sistem pengagihan selepas ini. Jadi kita sambung selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.